Second day. Second day. On the way bus stop guys. Terang lambat sebenarnya. Mak dah marah. Bawa sikit kamera cua ni. Shoe check. Okay, shoe check. Tak payahlah nak video shoe check sangat. Baik. Kena hiking siap. Weh. Ini adalah cabaran Ramadan. Mana? Itu. Sakura Kita dah apa? Oh, dah habis. Yang muda je panggil 59. Weh, aku nak makcik tu. Dia dekat yang top tu, faham tak? Guys, tadi kita orang nak jumpa dengan pickpocket tu. Dia acah-acah gila. Tadi kita orang beratur nak redeem tiket teleferik. Lepas tu dia cakap macam jalan dulu. Ada depan kan. Lepas tu mula 2 orang kan. Lepas tu tiba-tiba dia nak masuk tengah. Lepas tu aku dengan Fatin macam so dia berhenti. Dia bagi kita orang di depan. Dia macam menguji kesabaran kat situ. Lepas tu tiba-tiba macam dia macam rasa macam Tiba-tiba cari phone. Sebelah kita orang. Aku tengok je phone dia, phone chicken. Aku cakap ni dia tak dia nak beli tiket ke apa siap. Ya doh. Lepas tu kan macam phone tu tak boleh tengok. Lepas tu dia rapat-rapat dengan Ada. Ya, lepas tu tiba dia duduk belakang Ada seorang. Dia biasa method pickpocket kan. Macam diorang memang akan pakai backpack tau. Lepas tu ataupun jaket. Lepas tu diorang kat sini. Lepas tu dia nak pegang Ada punya bag. Lepas tu terus Ada. Kau hero lah. Lepas tu pakcik tu goy. Lepas tu dia turun ke belakang. Lepas tu dia tak. Lepas tu kita nak suruh dia ke depan. Kan kita nak suruh. Lepas tu dia tak. Dia sini. Wow. Lepas tu dia pencau. Kau ni apa? Tanya. Dia tak bagi yang boleh punya bom, takkanlah. Tak makan pun. Dia pancing tadi. Ni kau pakcik. Juru Adin mengawal penjuru castle. Aish, biasa ya. Wow. Super sedih.
Kita sudah macam apa? Annoying. Dia macam membazir plastik je. Tapi dia yang buatkan benda ni interesting. Macam ada Mak aku kumpul tu sudunya. aku ada its own character. Ni identiti yang jauh. Macam gayat tu. Gayat. Tapi macam mata aku bukan kiri kanan tu nampak. Nampak satu tempat je. Ha. Kena center eh? Macam kan? Taklah. Dia apa yang tak kiri kanan tu dok? Tak. Ya. Sebelah aku tak ada cermin bodoh. Sebelah aku tak ada cermin bodoh. Tak dah. Tengok ni. Bodoh. Ya, betul. Ha, sumpah mantap gila siap dia. Sumpah. Beli dekat dalam rumah, dalam bilik tidur. Betul lah. Ni sumpah tak Jelas ke? Ya, jelas gila. Tapi kalau kau rabun kan memang tak boleh buat apa agak kan. Juga. Pasal tu main rabun. Pokok macam anak. Ih. Kena tai. Hari ni baru boleh orang naik basikal tapi sejuk tengok. Kita orang dekat tahu lah. Tak nampak. Kat pasar kayak pusing-pusing. Merkat. Tabadi. Bulan-bulan wow. Oh my god. It's okay. Ujian Ramadan. Bazar guys. Bazar. Wih, mangga macam ayah ini. Wih, mangga macam ni yang sedap tu. Wih, Tima, mangga ni yang sedap tu. Ya doh. Banyaknya. Ya. Wih, koko mango. Wih, itu strawberry dia nak mango. Wih, itu ada strawberry pisang dan coconut tu yang nak mango. Ikat ya. Jangan datang waktu bulan puasa. Dia nak botol lah. Ya doh. Tak. Pak kedai kopi. Dah banyak dah Nanti benda. kan nak minum besar. Kita minum air dekat kedai kopi tu. Oh, boleh ke? Ke sikit perut. Apalah, kedai masak je. Wih, viral. Wih. Ini apa? Wih, sedap tu. Wih, nachos. Wih, dah tak gini. Wih. Big octopus. Wih, sedapnya. Hai. Ini sedap tu. Octopus. Kan ada gigi tu. Ada gigi. Takkanlah ikan tu. Cari ikan tenggiri. Ni ikan apa? Tolingan. Weh, Tima senang gila. Weh, sotong pun. Malu aku lama-lama dengan diorang. Mana dia hidup? Oh, iya tu. Hidup tu. Wih, sedapnya lah drop.
Tak, sebenarnya aku tak pernah rasa pun. Laderak? Mana laderak kau? Okay. Aku tak beli laderak. Oh. Memang coklat macam tu. Sedap. Memang coklat macam tu. Laderak. Ada kat KLCC. TRX. Ada kat KLCC dengan TRX. Cantik tengah-tengah pasar. Zaini beli banyak gila. Ada. Tapi kau nak beli. Dia banyak beli. What the heck? Nak beli tak? Wih, macam sedap je kuih kapit ni. Malaysia bawa RM2 ni. Ni RM2 ke? Wih, sumpah aku masih terkejut dengan pakcik 4 orang ni. Boleh tak capai angka 4 okey tu. Yang aku tak nak akhlak tu. Tak nak juga. Ni nak buah dia buka. Nak buah. Dah belum. Kau tahu lah. Gelap. Hidung. Tiga, dua, satu. Game tu betul-betul on time tu. Okay. Ada dua. Jadi rasa sarsi tu. Dia rasa sapari. Apa ni? Sirloin. This is Wagyu burger medium. Macam ni. Cepat dah. Weh, lama-lama dia tu dah tarik bodoh. Ya. The dry egg. Oh dia. Oh. Nasi dah pikir lagi. Ibu kan kau belanja mandang ni. Aku dah abang split one dah. Kau belanja €106 guys. Kepala otak ya. Tengok abang tu order satu mangkuk. Tadi 3 macam ada kan? Nanti keluar nama aku Sen. Kita pun sama. Mana Mid. Betul kalau nak curang kena apa nama Daryl. Darren. Dia baru macam beberapa bulan lepas ada dia keluar balik dekat aku. Tak Farhan bodoh. Ni. Oh ya bodoh. Ada gelaran ni. Aku belikan adik Akil. Yes. Barca. Tapi tak boleh jersey lah sebab Aura ke-19. So aku beli Aura ke-19. Ya.
Aura baik. Dia belum apa dah guna aura dulu tu. Bro, is ahead of time bro. Not bad. Also dekat Urban Outfitters. Cantik gila dong. Lepas tu dapat promo. Esok boleh minum My ni. dream mas. Lepas tu dapat promo sebab student. Kita belum mulai masak tu. Tapi ada je lagi. Satu botol. Kata aku refill daripada akak yang mana satu refill. Kau refill air panas. Oh, ni tu ada. Yes. Ni lah. Newbie. Cepat dah buka weh. Unbox. Unboxing. Walah. Tunjuk harga sikit bro. dapat apa? 10% off. Iyo, cantik dia. Oh, dia radiant. Saya tak gampang. Nampak aku rasa Alia punya macam kecil. Agaknya beli kecil lah kot. Macam kecil sikit. Ini 20 berapa? Sama saiz kan? Aku tak ingat lah. Aku rasa 24 yang paling kecil. Ni berapa? Ya, 24. Oh, maybe ya kot. Saya dia bubuk kan. Pasal balik. Beli botol kat Barcelona siut. Okay, itu je.